Bangun pagi, mulakan langkah. Hidup ni cerita penuh indah dan payah. Jalanan terbentang, impian di depan. Setiap hari baru peluang tak terlepas. Kadang jatuh, kadang bangkit. Langit biru jadi saksi semangat ni. Setiap detik, setiap saat. Boy with plans. Kuatnya angin korang. So aku dah pergi cuci baju dulu. Tapi kita tengok keadaan dekat Dobi macam mana. Kalau macam ramai orang dan penuh, jadi kita fikir balik. Sebab hari ni kan hari Sabtu. So hari Sabtu kan selalu memang ramai orang akan cuci baju kan. Hopefully hari ni semua baju diorang dah bersih lah. Dah tak ada yang nak perlu cuci kain juga dah sampai. Allahu Akbar. Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari Sabtu. So aku nak pergi buat laundry. Tadi aku dah siapkan kerja sikit. So aku nak pergi Dobi, nak pergi cuci baju. Sebab baju pun bertimbun-timbun. Baju ada tinggal sikit lagi, beberapa. Boxer banyak lagi. Lepas tu seluar pun aku nak cuci juga. So dah lalang. Tapi ada tapi dia. Kita tengok dulu Dobi macam mana sekejap lagi. Kalau macam terlalu ramai orang ke apa, fikir plan seterusnya. Dobi dekat rumah ni adalah banyak je Dobi. Cumanya Dobi aku selalu pergi ni sebab dia pakai QR, dia pakai Touch 'n Go e-wallet. So senang sikit kan. Dobi lain tu kebanyakannya kan kena pakai cash, kena pakai coins apa semua. Ataupun boleh tukar duit cash, tukar kepada token kan. Tapi sebab Dobi yang aku selalu pergi ni, dia menggunakan QR code, jadi lagi mudah lah aku rasa. That's why aku selalu pergi Dobi tu. So kita tengok dulu macam mana keadaan kat Dobi tu. Sebab hari Sabtu selalunya akan ramai orang pergi cuci baju. Kita sama-sama berdoa supaya baju-baju diorang semua dah bersih. Dah apa orang cakap, tak perlu dicuci pada hari ini. Sebab aku nak pergi sekejap lagi. Aku takut lagi kalau macam ramai gila, aku malah nak queue ke apa semua kan. Nak kena tunggu turn ke apa benda. Jadi macam ambil masa sikit kat situ. Sebab malam ni kita ada konsert yang kita kena pergi. Jadi aku nak, kalau boleh nak settlekan cepat, so kita boleh balik dan prepare lebih awal sikit. Jadi kita gerak menuju ke Dobi dulu. Sambil-sambil tu minyak pun nak kena isi. Hari ni akan keluar duit banyak lah ni. Minyak lagi, tol lagi, cuci baju lagi. Lepas tu aku duk plan macam nak pergi cuci kereta juga kejap lagi. Duit lagi. Lepas tu apa lagi? Parking. Sebab sekejap lagi malam ni kita punya konsert dekat Aziata. So Aziata Arena punya parking, korang faham lah kan. Kalau hari yang ada konsert, kadang RM20. Selalunya RM20 lah. Depends kepada apa orang cakap, popularity artis tersebut lah. Selalunya memang standard harga RM20 untuk parking. Kita tengok sekejap lagi berapa ringgit, aku pun tak sure. Sekarang yang penting kita try ke kedai Dobi dulu untuk tengok sama ada available tak tempat untuk kita nak mencuci baju. Ni kalau korang tengok kat belakang, bag IKEA tu penuh 2 bag. Okay, so tak ada ramai orang. Kereta pun tak adalah parking penuh pun kat sini. So aku rasa tak ramai sangat ni. Mesin pun hopefully adalah mesin kat sana. Okay, jom kita angkut. Okay, so baju kita dah masukkan dah dekat mesin. So sekarang aku nak pergi isi minyak kereta dulu. Sebab minyak pun dah berkelip. So better kita pergi isi minyak dulu. Lepas tu aku nak pergi cuci kereta. Tapi aku takut lagi Kang, sebab dia 23 minit je pun. Kalau Kang nak beratur ke apa ke, kokot nak kena queue kat tempat cuci kereta tu, akan ambil masa kan. Tu sekejap lagi tengok baju dah habis cuci. Lepas tu alarm dah bunyi. Lepas tu aku masih lagi tunggu turn dekat tempat cuci kereta tu. Kang sekejap lagi baju-baju kena bawa keluar kan. So aku rasa baik aku pergi isi minyak dulu. Sekejap lagi waktu nak time keringkan baju atau apa, baru kita pergi tengok tempat cuci kereta. So kalau keringkan baju kan ambil masa sikit, 40 minit selalu aku letak. So jadi baru kita cuci kereta. Ataupun mungkin selepas tu. Tengok macam ni. Sekarang aku nak pergi isi minyak dulu. Lepas ni je Petronas. Ya Allah ya Tuhanku, panas hari ni. Tapi cuaca cantik lah. Panas Alhamdulillah lah kan. Hujan pun Alhamdulillah juga. Tapi aku lagi suka cuaca macam ni. Sebab langit biru cantiknya. Dah settle isi minyak dah korang. Sekarang aku rasa kita pergi balik kat Dobi tadi, supaya kita tunggu kat depan ni. Jadi kalau dah settle baju, boleh kita pindahkan masuk ke dryer je terus kan. Sebab tinggal lagi dalam 10 minit lagi. Kurang 10 minit. Cepat kan. Pantas tak? Masa berlalu dengan sangat pantas. Sebab tu aku cuba sebaik mungkin untuk pastikan semua benda kita kena set timer. Jadi tak adalah macam jadi apa orang cakap, terleka kat satu tempat tu melebihi masa yang sepatutnya macam tu kan. Ni masih lagi berputar. Aku nampak aku
aku punya mesin tu. So kejap lagi settle. Ya Allah, hari ni dia macam cuaca yang best untuk aku lah. Belakang sana dekat area petrol station tadi tu ada pasar malam. Pasar malam setiap hari Selasa dengan hari Sabtu. Tapi hari ni pasar malam hari Sabtu punya lah. Tapi macam nak pergi pun macam awal lagi ni kan. Orang pun tak buka lagi. Lepas tu aku rasa kalau nak pergi hari ni macam tak sempat kot. Sebab kejap lagi malam ni kan aku ada konsert kan. Tapi tongking ayam sedap weh. Tapi aku rasa abang tu pun tak membakar lagi kalau aku nak pergi beli pun kan. Okay korang, 33 minit aku dah set. Lagi kita datang balik. Lepas baju dah kering, sekarang kita pergi check dekat tempat kedai cuci kereta dulu. Sama ada ya Allah, ramai orang tak nak cuci kereta. So kalau kena menunggu, tengok kedai mana yang tak ramai orang. Aku macam malas menunggu-nunggu. Okay, kereta dah cuci, alhamdulillah dah bersih. Sekarang ni kita tunggu baju je nak keringkan. Sebab sekarang dah tengah keringkan. Aku rasa ada lagi dalam 10 minit, 12 minit lagi kot. Tak lama dah. InsyaAllah, aku dah banyak berminggu-minggu ke dah sebulan aku tak cuci kereta. Memang berkerak gila lah. Lepas tu dia cakap nak cuci yang berapa. Aku macam, tu biasalah kan. Dia macam apa, nano wash ke benda, bukan nano wash. Apa water wax water wax kot. Yang tu berapa, 35 kot. Aku cakap tak payahlah 35. Lepas tu dia cakap okay 30. 30. Kadang-kadang 25, kadang 30. Aku pun tak faham. Macam bayar je lah. So sekejap lagi aku dah start lapar sekarang ni. Mungkin kita akan pergi singgah ke pasar malam sekejap ke kalau dah start buka kan. So sebab boleh lah beli tongking ayam ke atau benda yang kita boleh munch dulu kan. Sebab sekarang ni aku apa pun cakap tengah lapar juga. Sebab tadi mungkin sebab aku dah lunch awal tadi kot. Aku lunch tadi pukul berapa? Aku rasa pukul 11 lebih kot. Belum pukul 12. Pukul 12. Sebab aku makan kat rumah je. Makan kat rumah awal lah cerita dia kan. Sebab aku masak nasi dia. Lepas tu panaskan lauk pun lauk apa yang ada lah kat rumah. Dan aku makan. So bila awal kita akan start lapar balik lah cerita dia kan. Tapi tak apa, sekarang kita tunggu. Sorry lah korang, rambut aku dah macam orang gila dah buat. Sebab tadi mandi, lepas tu terus sikat terus keluar. Jadi macam ni lah buat. Tak apalah, bobat je lah tak nampak korang kan. Sekejap kita tunggu, kita punya dobi, kita punya baju kering tu. Baru kita pergi cek makanan. Lapar ni. Rasa leganya. Bila dah cuci baju, dah cuci kereta. Nampak tu. 2 beg IKEA yang bersaiz gedabak. Nampak tu. Penuh. So kereta dah cuci, baju dah cuci. Sekarang aku nak pergi pasar malam lah. Pergi beli makanan dulu, apa yang kita boleh makan. Supaya kejap lagi nak keluar. Aku rasa yalah, mana ada makanan kat konsert kan. Lepas tu nak beli makanan dekat stadium, dekat tempat konsert. Kau tahulah harga dia punya, apa orang cakap, dia orang letak cokek darah tu seharga apa kan. Jadi better kita pergi beli makanan siap. Beli makanan dulu. Macam tingin sup, pingin tongking ayam, semua benda lah pingin. Kita makan dulu siap-siap kat rumah sekejap lagi. Tak solat asar lagi ni. Solat asar. Lepas tu kita boleh dinner siap-siap. Lepas tu baru kita gerak kan. Terus saya pergi pasar malam tu. Tak tahulah dah ramai orang ke belum tu kan. Okay, so aku beli tongking ayam 2. Macam biasa lah, aku punya favourite adalah tongking ayam. Lepas tu aku beli bihun sup utara dengan kulit ayam. So, tongking ayam ni aku memang favourite dekat abang ni punya gerai lah. Saya rasa semua ni. Kita pula tengah lapar. So benda dia sedap kan. Kulit ayam ni aku ambil yang, aku minta abang tu letak yang serbuk pedas tu. Tapi tak nampak juga mana yang letak serbuk pedas. Tak banyak orang ni pun, letak banyak sikit kan. Sedap kan. Jom kita balik, siap-siap solat asar dulu, makan dan kita teruskan kehidupan. Hai korang, okay aku dah solat maghrib. Sekarang aku dah gerak nak pergi ke Axiata Arena. Sebab untuk cakap-cakap dia hari tu ada konsert ni kan. So aku drive dulu, sekejap sampai situ, sekejap lagi kita sambung. Aduh, perjalanan ni tak jam pun sebenarnya. Dari rumah ke sini tadi taklah jam pun. Tapi tiba-tiba dia jam dekat sini. Sebab aku rasa dekat apa nama Stadium National ni pun, dekat pekarangan Stadium National ni pun ada event juga aku rasa. Sebab tu yang lagi ramai. Sebab aku nampak ada kemah-kemah yang pasang dekat area tepi-tepi Stadium National ni tau. So aku rasa that's why lokasi ni jadi lebih padat, sebab ada banyak event. Jadi sekarang ni kita tak berjaya masuk lagi kawan-kawan ke dalam pekarangan pagar kawasan stadium. Kita tengah try lagi. Ramainya. Kau bayangkan traffic light yang belakang sana tadi pun, dia macam ada waktu time
time yang lampu hijau tapi tak boleh bergerak sebab kereta semua dah apa orang cakap, dah stuck, faham tak? Jadi kita sama-sama doakan supaya aku dapat masuk cepat sebab serabut kan ni, tak boleh masuk. Aduh, bagi laluan, saya nak lalu, bagi laluan. Tak tahu lah apa jadi dengan rambut aku. Alah So macam biasalah, kita kena menapak dalam 20 juta batu park dekat tempat yang aku selalu parking kat belakang ni. Senang sikit kan. Aduh, macam ramai gila hari ni. Tapi tak tahu lah, aku rasa ramai dah masuk ya aku. Sebab sekarang dah pukul 8.30 dah aku rasa ni. Kiri kanan pukul. Aduh, dengan muka menyala merah macam tu. Hari ni kau binatang. Bawa ibu ke? Apa? Agak je. Jiran tak tahu mana-mana aku ambil tadi kat sebelah. Anyway, also I have good friends who are here to support me. Thank you so much, You know, these friends of mine, they have been supporting me from like 40 years ago. And now I see them here today, but they have more grey hair. Wafi Auli. Ada. Wafi Auli tengok lirik. Dia kenalah enjoy. Macam lah kau. Lepas tu dia nak share dengan Sam. Dia macam suruh nyanyi juga. Macam lirik apa ni? Lagu apa? Google lah. Google. Aku enjoy. Kalau lah boleh Shazam. Shazam. Tak boleh, misal lagi. Oh, kalau kau tak percaya, aku letak kat situ. Tak payah lagi. Ui, jam tak gerak ni, bang. Oh. Tu dia. Tak bergerak ni. Oh, yang belah sini tak bergerak ni. Pukul berapa ratus baru dia boleh nak keluar ni daripada sini ni. So, korang, cerita dia adalah semua akan stuck dulu kat sini. Sampai aku apa tak tahu kan. So, aku rasa kita tunggu je dulu. Semua dah ke kereta masing-masing. Aku pun dah dekat kereta tapi itulah kan tak boleh nak keluar lagi. Sebab depan aku pun stuck. Line depan sana pun stuck. Belakang pun stuck. Tempat tak bergerak pun. Macam mana? So aku rasa better kita tunggu dalam kereta sekejap. At least macam lepak sekejap. Biar reda sikit. Dia baru kita gerak. Aku rasa dia akan stuck dekat ni. Dekat Palang. Sebab Palang tu kan pukul 11.45 tau. Kalau pukul 12 kan nak touch kita punya kad debit ke ataupun kita punya Apple Pay ke, mungkin akan terganggu. Sebab transaction tak boleh buat time-time macam tu kan. So
So aku rasa mungkin akan ramai juga yang start kejap lagi pukul 12. So better kita tunggu lalu kan. Hai ya Allah, 98km ikut balik rumah. Aku lapar ni. Tapi padahal tadi aku dah makan dah ni. Kan aku pergi pasar malam, aku beli makanan kan. Tapi aku lapar balik. Macam ni korang dah sejam lah dalam kereta, masih lagi tak ada bergerak-gerak Orang kereta kat depan ni pun tak bergerak-gerak agak. Dia masih start. Tadi aku duk borak dengan abang yang kereta kat depan ni. Dia turun cakap, itulah tak tahu apa yang start tak bergerak. Tapi ada yang belah di other side sana dah bergerak. Tapi yang row kita orang ni tak bergerak-gerak lagi. Aku cakap mungkin sebab ni juga kot. Tadi apa dekat Palang tu of course debit card akan problem kan, sebab pukul 12 kan. Tapi sekarang dah pukul 12.27 dah. Maksudnya dah selalunya setengah jam dah boleh, 15 minit dah boleh kan. Certain time 15 minit dah lepas kan. So tu tak tahu macam mana. Sekat mana tu maksudnya macam mana tu. Tak sambil duduk aku live kat TikTok sambil berkaraoke. So sekarang ni dah pukul 12.28 dekat 12.30. Esok kita kerja wak. Macam mana ni? Tak bergerak lagi. Aku nak tidur dalam kereta kan mati keras kat sini pula. Takut apa kebocoran gas ke apa benda kan. Risau kan. Aduh, dengan haus nak pergi beli air lagi. Lepas tu badan start macam rasa macam tak sedap tau. Rasa macam, kau faham tak? Rasa bila kita nak start demam tu, dia punya rasa macam seram-seram sejuk tu kan. Mungkin sebab aku terlalu penat kot. Macam beberapa hari ni aku macam tidur lambat macam tu kot. Aku rasa mungkin sebab penat juga kot. Baru plan macam balik nak tidur awal. Tidur awal macam ni. Esok kerja. Aku dah kerja 5 days sampai esok. So hari Isnin aku off. Isnin aku akan baling phone dalam sungai. Biar semua orang tak boleh nak contact. Pandai fikir. Tak bergerak weh. Nampak tu belakang. Tu tak bergerak-gerak. Macam mana? Ya Allah Tuhanku. Ni kalau orang nak terberanak ke apa kan, macam mana ni? Beranak dalam kereta lah. Alhamdulillah dah sampai. Tadi aku pergi makan je dekat kereta sebab macam lapar gila. So aku makan nasi kandar. Tengah malam makan nasi kandar. Sekarang dah pukul 2.30. So aku dah sampai rumah, naik, mandi, solat isyak, lepas tu tidur. Dah lewat. So kerja. Allah Tuhanku, dia macam ada perasaan yang nak burn out. Tapi aku cuba untuk janganlah terlalu elaborate sangat perasaan tu. Macam in denial lagi lah. Okay lah korang. So video hari ni dekat ni je. Thank you so much yang tengok perawatan semua habis. Aku tengok semua video kat channel aku. Kita wake up early, start the day. Life's a story in its own unique way.